5 kesilapan besar orang yang mulakan simpanan perak. Yang pertama, beli barang kemas perak. Bukannya silver bar, iaitu perak pelaburan ataupun silver pelaburan. Barang kemas perak memang cantik dipakai, tetapi ia bukannya sebagai pelaburan. Nak jual semula nanti pun tiada harga. Yang kedua, tak faham dengan kenaikan dan kejatuhan harga perak itu sendiri. Yang mana perak itu sangat volatile. Perak boleh naik sangat tinggi dan boleh jatuh dengan sangat rendah, terlalu ekstrim. Yang tidak bersedia dengan emosi jual masa rugi. Yang ketiga, all in sekaligus, terus melabur dalam strategi yang besar. Bila harga perak jatuh, terus panik. Pelabur yang bijak melabur atau membeli perak secara berperingkat. Yang keempat, beli perak tanpa pemilikan sebenar, iaitu beli perak secara kontrak, janji ataupun akaun kertas, tak ada fizikalnya. Yang kelima, tak fikir exit plan. Perak yang ada di tangan tu tak tahu nak jual kepada siapa, tak kira premium dan kecairannya. Akhirnya tak boleh nak jual perak tu dan menyesal. Perak boleh gandakan kekayaan atau jadi liability emosi, bergantung kepada cara anda membeli. Elakkan kesilapan, pilih perak atau silver yang betul. Yang kedua, mulakan dengan strategi, bukannya emosi. Nak mulakan simpanan perak atau silver, sama ada melalui akaun Silver Accumulation Program ataupun belian secara terus Silver Bar, boleh pergi dekat saya punya profile TikTok, klik saja button sign up, nanti saya bantu anda sebaiknya. Semoga bermanfaat.